Okey, hari ni aku dijemput untuk datang pergi ke ni Xiaomi punya event. Memang sangat banyak barang-barang Xiaomi. Daripada vacuum macam ni, ada aircon, vacuum lagi, CCTV pun ada, phone pun ada. Lepas tu ada jam, nampak? Watch semua. Yang ni ada earbud, earphone. Memang sangat cantik. Ni, semua ni semua Xiaomi punya tau. Peti ais ni pun Xiaomi punya. Bukan takat tu tau. Kita pergi kat home living punya barang-barang Tu tandas tu pun ada. Tandas tu pun ada, babe. Ni penimbang. Okey. Sini ada banyak lagi vacuum, smart vacuum. Lepas tu ada untuk jumper kereta, ada untuk pump tayar, and then pengering rambut pun ada. Semua ada, memang sangat banyak. TV tu pun ada, semua ni Xiaomi punya. So Xiaomi akan kenalkan banyak-banyak barang kat Malaysia ni tau. Dia akan keluarkan banyak lagi barang-barang lain, yang mana semua barang-barang tu akan lawan lah segala barang-barang yang ada sekarang ni. So lepas settle jalan-jalan tengok barang, kita orang pun dijamu dengan makanan untuk berbuka puasa. Meriah. Memang mantap habis. Ada nasi goreng, ada special laksa goreng pasta, sayur lodeh, masak lodeh ada, ayam goreng ada. Ni apa? Burger ayam rendang. Ada dessert sikit. Tak apa. Udang dia. Popiah pun ada. So semua sekarang tengah tunggu azan. Dah azan dah. Inilah yang aku ambil. Dengan baca doa. Amin. Jemput makan semua. Jom makan. Nak makan, nak ulang 2 orang, 3 orang, 4 orang.